Guys, hari ni aku nak ambil satu barang yang menjadi penyebab kenapa aku still lagi tak modified enjin GR Yaris tu tau. So, barang ni nama dia intake manifold. Dia basically sebelum angin masuk dekat dalam combustion chamber tu ataupun dekat silinder tu. So, barang ni sangat penting sebab dia actually contribute berapa banyak angin yang akan masuk dan berapa cepat angin yang akan masuk dekat dalam silinder tu. So, part ni mestilah kena besar. So, aku kena beli aftermarket. Nak cari dekat luar sana macam susah sebenarnya. Even aku tak rasa aku pernah nampak pun orang yang modify GR Yaris pakai brand ni tau. Biasanya orang pakai macam CNC kan. Tu local brand tak silap aku, dia custom. Tapi tak salah pun sebenarnya. Dia ikut atas kita punya keperluan, kita punya kehendak. Betul lah tu. So, aku nak pergi dekat brand yang agak well known. Tapi dekat dalam Malaysia ni dia macam kurang sikit. Aku tak tahu kenapa. Ataupun mungkin benda ni tak fashion. Tapi itulah, kita tengoklah macam mana nanti kan. Brand ni nama dia Attack Motorsport. So, basically dia Australian punya company brand. And dia buat banyak GR Yaris. Sampailah satu masa dia buat satu performance part untuk GR Yaris, that is intake manifold. Agak berat sebenarnya dia punya intake manifold ni. Dan time aku beli dulu, aku beli second hand. Aku tak beli baru tau. Dan kebetulan ada orang nak jual yang pakai GR Corolla. So, GR Corolla dengan GR Yaris sebenarnya share parts tau. Dia engine yang sama, dia performance yang sama, dan dia nak equal performance yang sama. So, tu adalah engine G16E. Dia pakai dekat GR Yaris, GR Corolla, dan satu lagi kalau korang tahu, dia pakai dekat kereta aku lupa nama dia. Tapi dia SUV lah. Company tu daripada Lexus. Ya Allah. Ada orang potong aku, tiba-tiba tak bagi signal. Pada belakang kosong. Okay, let's get to the point. Basically, engine G16E ni di-share dengan 3 model. Macam aku cakap, GR Yaris, GR Corolla dan juga Lexus, aku lupa, tapi dia Morizo RR. Tu sahaja yang share. And Morizo punya version dia automatic. First in dekat dalam engine ni, sebab lah orang yang pakai Lexus takkan nak pakai manual, betul tak? So dia modify untuk pakai automatic. Cuma aku tak sure sama ada gearbox itu sama macam GR Yaris yang facelift, yang ada automatic punya version. Sebab yang tu di adjust, di modify untuk performance driven. Lexus probably akan fokus pada pada comfort dan juga high speed kalau korang bawa dekat highway lah. So, sekarang ni bila aku beli benda tu, dia warna hitam tau, macam yang korang boleh tengok dekat dalam video ni. And bila aku tengok balik, aku memang nak pasang lah, tapi fikir balik, aku rasa benda ni boleh buat colour lah. Aku rasa kita boleh warnakan cat intake manifold ni, since dia bukanlah part yang panas kan. Kalau part yang panas contohnya macam turbo, downpipe, exhaust, so tu part-part yang korang tak boleh main colour. So intake manifold ni kira antara komponen yang besar dekat dalam enjin. So korang boleh main colour sikit. Cuma aku harap dia tak cair lah kan. Even though dia intake, dia still lagi panas sikit. Dia tak se-high temperature macam exhaust. So tu benda yang aku tahulah. So fast forward, aku rasa benda tu perlu cat. So that's why dia held sampai sekarang. Aku tak pasang-pasang. Sampailah hari ni aku dah hantar cat tau. Aku dah hantar cat. So kedai tu dah settle cat. Tak mahal pun. Actually mahal lah juga. Dia punya cat tu cost dalam RM300 untuk cat benda tu saja. So aku bawa aku orang sekarang. Kita dah pun sampai guys. So kawasan dia memang area sini je. Aku cat, sebenarnya aku dah pernah cat dah kat sini, tapi aku cat caliper lah. Right. So jom kita terjah. So guys, ni lah barangnya yang aku cakap, Attack Motorsport. Macam korang boleh baca kat situ. Dan dia akan ada lubang untuk masuk dekat dalam korang punya engine cylinder tu. Dan bawah, aku rasa aku boleh tunjukkan kat dalam. Ni bawah dia. So ni basically daripada korang punya intercooler. So excited nak pasang. So far warna dia memuaskan lah kan. Dia cat sebab asal dia warna hitam. So sekarang kerja kita hanya boleh pasang, sebab aku tak nak spray head engine. So aku spray intake manifold je. Okay, even though dia ada hitam-hitam sikit,
Tapi aku rasa tu macam minimal je lah kan. Penting bagian atas ni. Alright, so mari kita try pasang. Tapi hari ni aku tak pasang kot. Okay, so aku rasa perlu tunjukkan juga dekat korang dekat mana benda tu duduk kan. Sekejap, itu minyak ke hot? Aku rasa dah hot dah. Dekat mana benda tu akan duduk dekat dekat aku punya kereta ni. Since dia agak complicated nak faham kalau orang tak tahu dekat mana dia duduk. So ni basically engine bay aku punya kereta. Lepas pakai yang ada opening ni kan, atas ni selalu basah tau dan berhabuk. Apa nak jadi? Tapi dia sebenarnya duduk dekat bawah tu. Aku actually tak ada stand lagi untuk aku punya hood ni. So memang aku tak boleh tunjuk. Tapi aku akan bulatkan kawasan yang aku cakap tu. Nah, tu adalah intake manifold. Yang mana kalau kau nampak daripada bawah situ, kau boleh nampak dia piping ni daripada intercooler. So mistake sikit aku cakap tadi. Aku cakap benda ni the last sebelum masuk dekat dalam combustion engine kan. Actually dia akan masuk head dulu. So head is the last yang akan salurkan angin kepada engine. So ini adalah part yang aku akan replace. Tapi dia bukan senang tau nak letak benda tu. Sebab kau kena cabut engine cover ni. Lepas tu dia actually ada wiring dekat bawah. Nampak? So wiring tu actually kena alihkan. So yang tu aku tak boleh buat sendiri. So memang kena rely on professional juga untuk pasang dekat aku punya kereta GI Yaris ni. Alright. So aku harap korang faham. Tapi sekejap aku nak tengok kenapa dia boleh kotor atas. Nak kata terbuka, tak ada terbuka, tertutup ni kan. Kenapa dia? Dia still lagi boleh masuk sikit-sikit. Nampak lubang tu. Aku tak buka pun. Alright, maybe aku kena do something about it. Nantilah. Alright. So aku harap korang faham lah macam mana aku akan pasang intake manifold ni. It's quite hard untuk pasang suka-suka je kan. Tak, aku actually planning juga untuk beli benda ni. Bukan senang-senang beli pasang, tak. It's not as easy as that. It's not something yang semua orang actually buat tau. So inilah dia bentuk ni. Dia lagi besar daripada yang biasa tau, yang stock tadi yang kau nampak. And aku rasa benda ni akan ubah sikit kot cara pemanduan kereta aku bila dah pakai yang ni. In terms of cat, hasil cat tadi kan, korang boleh tengok lah. Kat sini ada cahaya sikit. Dia berkilat tau. Asalnya cat dia agak, orang kata kasar lah kan. Sebab dia barang enjin, so dia tak sepatutnya cantik sangat. But dia ni ada kilat-kilat sikit. So bila pasang dekat enjin tu, dia nampak lagi menyelah lah. Macam saya cakap, aku tak nak cat dia punya hood cover tu semua. Kita nak kekalkan stock. So je lah guys. Aku akan pasang nanti. Jumpa korang, ataupun aku akan rekod untuk korang kalau korang nak tengok. Alright, bye.